stop komen lembaga is watching, lembaga memerhati. Yes, memang kita memerhatikan korang. Kita tak salah. Kau nak tayang Lambo, kau nak tayang Ferrari, kau nak tayang LV, Gucci yang pakai-pakai lah. If you nak flex ke, even you nak parking Lambo you depan office lembaga hasil pun tak ada masalah. Orang yang takut adalah orang yang buat salah je. Bila mana kita buat bisnes, apa sahaja income bisnes yang kau buat tu kena declare. Dia dah larikan cukai 10 tahun. You bayangkan berapa cukai dia yang terkumpul. Duit semua dah habis belanja dah. Satu amount yang dia kena lunaskan dari 10 tahun ke belakang sampai sekarang. Itulah jadi naik mahkamah, kena sita, blacklist, tak boleh keluar negara. Jangan terperanjat kalau ini memang berlaku. Selamat kembali ke Nonati Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita bersama dengan Hafiz dengan Nasrul. Terima kasih sudi datang yang such a humble place yang tak seberapa lah dengan podcast yang kecil. Dari HQ. Dari HQ, Lembaga Hasil Dalam Negeri di Cyberjaya. Ya, saya Hafiz dari HQ lah. Kalau nak lebih spesifik, saya di bahagian korporat. So dalam korporat ni kita ada beberapa department. So salah satunya adalah pendidikan cukai. So basically saya dan tim terlibat dalam aktiviti-aktiviti untuk kita approach public, untuk kita buat program-program pendidikan cukai. Dari kecil sampailah existing taxpayer yang sedia ada. Faham. Saya pula saya daripada satu cawangan lah, cawangan pematuhan strategik kita panggil dia sekarang. Membuat simakan pematuhan kepada taxpayer lah, taxpayer individu maupun syarikat. Tapi nak kata saya orang lama, taklah, bukan orang lama. Saya sebelum ni pun macam Encik Hafiz juga, saya anak Encik Hafiz mungkin. Ada di HQ, saya di peringkat negeri. Jadi segala arahan di peringkat HQ tu, di peringkat negeri ni kita buatlah. Kita cuba untuk fulfill setiap arahan tu. Faham. Terima kasih ucapkan pada rakan-rakan kita hari ni. Dan kita bawa kawan-kawan kita dalam YouTube hari ni. Kita nak explore pasal cukai. Berani Berani. Biasa orang lari kan. Selalu orang lari. Tapi dia pula panggil kita. No nothing yang panggil. No nothing yang panggil. Terima kasih. Thank you. Kalau ikutkan ni pun episod yang kedua kita berkolaborasi dengan orang kata corporate level lah panggil. So kira kita one of the pioneer jugalah. Antara pioneer. Okay, thank you. Sebelum podcast ini berkembang insyaAllah. Saya introduce sikit lah atas dasar konteks. Sebenarnya Nonati Podcast ni baru tadi cakap aku kan, termasuk saya awak pula. Aku nak introduce sikit. Sebenarnya Nonati ni kita buat sebab kita nak kumpulkan orang kata ilmu-ilmu kehidupan yang tak diajar dalam sekolah dan buku teks dulu. Yes. Maybe aku antara orang yang terlepas untuk nak belajar pasal cukai pada waktu sekolah. Maksudnya lepas pada kita orang sekolah ni, kita orang tak tahu nanti kerja kena bayar cukai, nanti kena kerja kena bayar KWSP, siapa yang carum. Sebab kita orang pernah ada pengalaman, kita orang hire anak perantauan luar bandar yang datang ke bandar bekerja. Dia marah kenapa gaji basic dia ditolak. Dan kita tanya lah, awak tahu tak pasal KWSP? Contoh ya, sekarang di SDN bagi contoh KWSP tak tahu pun. So maksudnya kita perlukan pendedahan tu. Dan No Nothing take salah satu inisiatif yang kecil lah, pergerakan kecil, insyaAllah bermanfaat kepada semua orang. InsyaAllah. Kita dah decide untuk, akulah dah decide nak tanya beberapa soalan. Dan kita dah kumpulkan ada 6 topik. Antaranya asas cukai untuk anak muda, side income dengan gig ekonomi, rebate claim yang ramai orang tak tahu, kesilapan yang selalu orang muda buat, sistem baru dan penguasaan, dengan motivational sebagai closing. InsyaAllah kalau korang nak tahu boleh follow video ni sampai habis. Alright, boleh kita masuk terus? Boleh. Teruskan saja. Nanti kalau borak panjang boleh sampai 3 jam video ni lah. Okay, Hafiz dengan Nas. Panggil Nas, Nasrul. Nas boleh. Nas boleh Nama pentas Nas. Kita panggil nama pentas. Tak kena panggil Encik Nasrul. Hafiz dengan Nas. Alright. Soalan pertamanya adalah, umur berapa sebenarnya kita dah wajib tahu pasal cukai? Sebab aku dulu dekat sekolah, aku tak habis sekolah sampai form 5. Aku join college vocational. So kita orang tak belajar pasal cukai. Dan dapat tahu yang sebenarnya pembelajaran pasal cukai ni, pendidikan cukai dah mula masuk sekolah. Dan kita orang pun nak tahu start bila dah masuk. Okay, so kalau soalan ni menarik lah. Kalau tanya aku kan, bila nak kena wajib tahu pasal cukai. Kalau ikutkan aku yang memang dah ada dalam bidang cukai ni, kalau boleh, hari lahir tu nak korang tahu dah pasal cukai. Mudah kerja. Gila expert dia nak kan. Tapi sebenarnya kalau ikutkan
Kalau perasan lah, kalau kau perasan semua, bermula umur 18 tahun, kita dah auto daftar nombor cukai. Automatik. Walaupun kau tak sentuh website hasil tu untuk buat pendaftaran cukai, sebenarnya kita dah auto daftarkan. Korang semua ni dah di auto daftarkan. Jadi tinggal nak semak saja apa nombor cukai kita yang telah didaftarkan. Itu inisiatif yang kita buatlah baru untuk government dan hasil pastikan bahawa setiap orang bertanggungjawab untuk membayar cukai pendapatan. Sebelum membayar, melaporkan dulu income. Tapi sebenarnya kalau soalan tadi, walaupun berumur 18 tahun, kita dah mula daftarkan nombor cukai pendapatan seiring dengan kita punya inisiatif untuk memandatorikan pendaftaran nombor cukai pada umur 18, kita pun mula dah meresap masuk ke dalam pendidikan sekolah. Kalau yang sekarang ni di tingkatan 4, kita dah masuk dalam silibus bahasa Melayu. Kita dah masuk di tingkatan 5 silibus matematik. Ada item-item cukai yang kita masukkan, calculation dan pengetahuan mungkinlah sedikit tentang manfaat dan sebagainya, sebab kita tahu pendidikan ni mesti bermula dari sekolah lah. Kan, pendidikan mula dari sekolah. Kita tengok macam mana Jepun terapkan kebersihan, penjagaan kesihatan daripada sekolah. Itu juga kita ambil ibrah daripada apa yang digunakan di sana untuk kita menjadikan budak-budak ni tahu. Kita tak nak tahulah dia tahu lepas sampai cukai atau item yang besar. Kita nak mereka tahu basic, macam sebenarnya apa yang diorang nikmati dekat sekolah, buku teks, facilities, kipas, meja, semua sekolah yang dia ada, dewan. Itu adalah hasil cukai yang disumbangkan oleh rakyat Malaysia. Indirectly. So soalan tadi memang menarik. Kalau macam aku nak lahir dah tahu dah. Tapi sekarang officially 18 tahun lah kita dah daftarkan mereka ni nombor cukai. Boleh tak kita backward sangat tu basic? LHDN tu adalah lembaga hasil dalam negeri. Kenapa cukai perlu dibayar? So kita kena tahu, kerajaan untuk kita bangunkan negara ni, untuk kita run sesebuah negara, kita nak bayar gaji pejabat-pejabat awam, kita nak bangun infrastruktur fasiliti, kita mesti ada dana. So kalau korang nak tahu, cukai pendapatan menyumbang antara sumber pendapatan yang tertinggi kepada negara. Sumber pendapatan yang tinggi kepada negara. Aku suka bagi analogi yang mudah lah, Nasrul. Tadi ada sempat bincang dengan Nasrul lah. Kita ambil satu contoh sebuah negara. Negara Fasola nama dia kan. So dalam tu ada Ali dan Abu. Ali kaya raya. Abu miskin. Susah. Okay. Bagaimana kerajaan nak imbangkan dua-dua ni? Bagaimana kerajaan nak imbangkan kelas sosial yang sangat besar antara Ali dan Abu ni? Kau rasa adil tak kalau kerajaan kata, Ali gaji kau besar, kau bagi 1,000 sebulan kepada Abu? Kau rasa Ali nak buat tak? Tak. Sebab nak buat. Yalah, aku yang kerja kan. Aku kerja banting tulang pagi petang siang malam, maka aku nak bagi dia 1,000. So macam mana kerajaan nak seimbangkan income ni adalah kita kenakan cukai pendapatan ke atas Ali. Mungkin Ali rasa tak adil, tapi dalam tanpa dia sedar, sebenarnya nikmat pendapatan yang dia jana di negara dia yang aman, makmur, harmoni, semua itu adalah hasil kerajaan punya tadbir urus yang baik. So nak menjalankan tadbir urus yang baik, dia kena ada income. So cara untuk salah satu untuk kita seimbangkan kelas sosial ini adalah kita taxkan ahli. Kita kenakan cukai pendapatan ke dia. So dia bayar kepada negara, dia sumbang kepada negara daripada income yang dia terima setiap bulan itulah, setiap tahun, setiap bulan macam tu. So income yang diterima kepada negara itu akan digunakan untuk membangunkan infrastruktur awam, sekolah awam, pengangkutan, keselamatan yang indirectly dinikmati oleh Abu. Mungkin Abu tak mampu memiliki kereta macam Ali, tapi dia mampu untuk naik pengangkutan awam yang disediakan oleh kerajaan hasil sumbangan cukai Ali. Okay? Dia mampu sekolahkan anak dia. Dia tak mampu pergi hantar swasta. Of course, tak mampu nak bayar yang yuran yang tinggi. Padahal dia mampu hantar ke sekolah kerajaan dengan yuran yang sangat rendah, even buku teks dapat percuma. Bil api air sekolah tak perlu bayar. Dan gaji-gaji guru pun dia tak perlu bayar. In fact, gaji-gaji itu dibayar oleh kerajaan menerusi cukai pendapatan yang disumbangkan oleh ahli tadi. Boleh nampak tak? Saya punya analogi. So, saya suka berikan gambaran yang begitulah. Untuk kita buat timbang tara dan buat banding beza, bagaimana kita nak seimbangkan ekonomi rakyat. So, bila bercakap tentang cukai pendapatan, apa yang penting itulah memberi sumbangan. Sebab sekarang ini kita nampak bantuan kerajaan sangat besar
Kita ada SARA. Kau dapat SARA tak itu? Dapat dah guna? Dapat. Okey, cakap terima kasih taxpayer. Terima kasih. Okey. Belum habis. Belum habis. Okey. Alhamdulillah dah dapat. Alhamdulillah. So, kita tahu SARA daripada inisiatif yang kita punya government sebelum ni pun dah buat. Kita ada BRIM, kita ada SARA, kita ada bantuan sehari hidup. Bantuan Semua itu asas rahmah, semua itu adalah hasil sumbangan cukai yang diberikan oleh orang-orang yang layak dikenakan cukai pendapatan. Sama juga hari ini kita bangun, rasa aman tak? Aman, selamat. Aman sebab apa? Negara dijaga dengan baik. Dijaga dengan baik. Nak menjaga negara dengan baik, kita mesti ada sistem pertahanan yang baik. Sistem pertahanan yang baik kena ada pembangunan teknologi and mesti kena ada manpower. Manpower kita adalah pasukan keselamatan lah. Siapa yang bayar mereka ni? Kau bayar bulan-bulan ke dia? Tak. Kau ada anak? Ada? Hantar sekolah? Belum. Okay. So for those yang ada anak, hantar sekolah kerajaan, cuba balik renung fikir, siapa bayar gaji cikgu? Bulan-bulan ke? Yuran PIBG pun lihat nak bayar kan? Apatah lagi nak bayar gaji cikgu, betul tak? Yuran PIBG pun ada yang setengah tahun tak selesai lagi, kan? So apakah lagi nak membayar gaji cikgu? So benda-benda common sense begini perlu difikir. Itulah hasil sumbangan cukai pendapatan yang dibayar atau disumbangkan oleh orang-orang yang membayar cukai ini akan digunakan kembali untuk manfaat-manfaat mereka-mereka yang ada pada middle class ataupun below lah. Tu sedikit gambaran yang paling simple, paling mudah untuk aku sentuh hati perasaan korang agar menjadi pembayar cukai yang baik. Tersentuh rasanya. Tersentuh Sampai. Selepas ni anak swasta ke kerajaan? Nasib baik anak belum tunggu. Cerita tu best sebenarnya antara Menteri Fasolah Ali dengan Abu. So anda kata tadi Ali gaji besar. Ya. Yeah. Abu gaji kecil. Anda kata Haji pula. Haji belum lahir. Haji jadi anak Ali. Haji anak Ali sekolah ni. Okay, Fasolah Ali dengan Abu. Okey, kita main cerita tu je. Okay. Aku rasa kita masuk di boleh. Best. Okey. Anda kata Ali bekerja keras, ada rezeki lebih. Dia jumpa pekerjaan yang boleh mendapatkan pendapatan yang tinggi. Sampai ke pendapatan yang keberapa dia perlu dideclare cukai. Okey, ni dah masuk dalam topik julat ataupun pendapatan lah. Betul. Okey, untuk sekarang inilah kita anggap Fasolah itu adalah Malaysia. Okey, Malaysia. So kita go for income individu lah kalau kita nak sentuh company macam terlalu besar pula kita mencerita nanti. Kita pakai individu. Kalau individu ramai juga kita terima soalan. Kadang-kadang call Cik Hafiz, mana saya nak tahulah bila saya boleh kena cukai. Kawan-kawan saya kadang tanya macam bila aku nak kena declare cukai. Untuk orang individu makan gaji. Okey, ni makan gaji dia ada beza makan gaji ataupun bekerja sendiri yang berbisnes sendiri ataupun makan gaji dan bisnes. Sebab ada orang juga kerja cikgu makan gaji. Betul. At the same time dia buat bisnes part time lah, kedai runcit ke freelance ke apa, itu tak Ni kita kira makan gaji. For those yang makan gaji saja, gaji dia sebulan 3,111 dah melayakkan dia untuk dikenakan cukai. Okay, 3,100 setelah kita buat potongan pelepasan KWSP 4,000 setahun yang dibenarkan. Regardless of berapa caruman dia setahun itu, kita bagi max 4,000 untuk potongan. So kalau kita nak calculate roughly untuk income setahun dia dalam 37,000 plus minus lah. 37,000 plus minus. Tapi jangan salah faham. Kadang-kadang contohlah gaji aku 3,111. Gaji Nasrul pun 3,111. Tapi aku kena cukai, Nasrul tak kena. Macam mana? Bukan pelarian. Sebab kita ada manfaat pelepasan cukai yang kita layak. Mungkin Nasrul dah berkahwin, bukan mungkin dah berkahwin. Aku belum kahwin. So Nasrul menikmati kadar pelepasan cukai lebih banyak lah. Anak dia, wife dia. So mungkin dia punya perbelanjaan yang tertakluk dalam pelepasan-pelepasan yang kita senaraikan tu, dia dapat nikmat lebih banyak. Macam aku tak ada anak, jadi boleh pelepasan diri sendiri sahaja. So jangan tanyalah kenapa 3,100 aku tak kena cukai dan Nasrul tak kena cukai. PCG pun lebih tinggi Ya, itu basic. So penilaian pelepasan cukai nanti kita cerita lain. Tadi ada dua antara orang kerja makan gaji dengan part time panggil. Freelance lah. Yang tu bisnes individu. Gaji dengan bisnes. So pengiraan dia lain ke sama?
Okay, bila kita cakap tentang yang makan gaji ni, dia dapat gaji secara bulanan. So, soalan yang kerap juga kita terima adalah PCB lah, potongan cukai bulanan. Ramai yang silap, ini memang paling ramai silap PCB kita panggil. Mereka ingat, diorang ni dah kena potong PCB, diorang tak perlu dah declare cukai. Oh, okay. PCB adalah anggaran cukai bulanan yang dikira oleh dia punya majikan. Contoh, aku bekerja. Okay, aku bekerja di company C. Okay. So lembaga hasil ini kita provide satu method calculation. Macam mana majikan nak kira anggaran cukai pekerja-pekerja di setiap bulan daripada gaji yang diterima pada bulan tersebut. So contoh Januari aku terima gaji RM5,000, aku kena tolak dalam RM200 untuk cukai. Ramai orang yang silap bila ada potongan tu, at the end of the year dia tak perlu declare. Itu silap. Itu adalah anggaran. Bila mana anggaran, kita bagi method kepada majikan. Sometimes majikan boleh buat silap tak? Dia boleh buat silap. Ataupun mungkin pengiraan bulan tu tak mengambil kira dia punya pelepasan. Betul. Yang dia belanja mungkin dari beli phone, mungkin dia beli laptop dan sebagainya kan. So, bila benda ni jadi kan, at the end of the year, those yang ada potongan PCB tetap kena declare dia punya income. Tetap kena declare dia punya income. Sebab itu kalau kau dengar kan, kita dapat refund. Sebab apa yang dipotong anggaran itu lebih tinggi berbanding cukai dia yang sebenar. Contohlah, majikan dia tolak in total dalam 2024, dia in total cukai dia dah ditolak dalam dalam RM500. Contohnya kan. Bila dia hantar dia punya borang cukai tu, and then dia pun claim lah, ada anak OKU, dia ada beli peralatan sukan, dia buat rawatan IVF kesuburan, dia bayar zakat yang banyak. So benda-benda ini akan reduce dia punya cukai. So bila calculation dia buat lah, cukai dia 300 je. As compared to cukai yang dia potong oleh majikan dia throughout the year 500. So dia dapatlah refund lagi 200. Itulah lebihan. So kalau ada lebihan. Kalau ada lebihan. Kalau dia ada buat part time pula, macam contohnya tadi Hafiz ada cakap kan, dia ada buat part time mungkin sebelah malam nak dapat side income, extra income, dia buat online business apa semua. Jadi pihak majikan tak tahu yang dia ada pendapatan lebihan. Jadi dia kena tambah dalam dia punya pengiraan. Sekiranya tidak, nanti maksudnya dia tak ada buat penambahan pendapatan tu, jadi kita dapat pendapatan dari pihak majikan saja, iaitu penggajian je, tapi dia tak tambah perniagaan. Dengan macam mana bisnes tadi saya dah cerita individu. So mungkin Nasrul boleh share yang bisnes pula, individu yang menjalankan perniagaan lain, mungkin freelancer. Betul. Ataupun besar business enterprise ke. Betul. Sebab kalau tadi macam Hafiz ada beritahu kan, kalau dia cerita pasal penggajian ataupun makan gaji lah, senang cerita. Tapi dari segi sekiranya orang tu ada buat part time pula, sebelah malam mungkin dia ada kerja bawa Grab ke, ataupun dia buat online business, dia jual daripada rumah saja. Nampak benda tu kecil, tapi dia punya perbezaan ni mungkin agak ketara dari segi dia punya layanan dan juga pengiraan cukai itu sendiri. Jadi mungkin disebabkan itu juga dia punya julat ataupun dia punya kadar cukai itu pun akan berubah daripada minimum kepada yang lebih tinggi. Jadi sebab tu pelaporan cukai itu pelaporan pendapatan, kita tak cakap pelaporan cukai, kita tengok pelaporan pendapatan. Sebab tu dia kena lapor dulu, baru kita boleh tengok dia punya pengiraan cukai itu macam mana. Dia dah tambahkan ke semua pendapatan yang diterima di Malaysia ataupun tidak. Sekiranya belum, dia kena make sure lah dia tambah apa-apa side income dia, sama ada dia buat weekend ke, dia buat sebelah malam ke, ataupun sementara dia tunggu anak, dia jual aiskrim dulu sementara dia tunggu anak kat tepi sekolah tu pun, itu pun dia kena tambah. Sebab sekiranya tidak, bermaksud dia apa yang dilaporkan itu tak tepat. Jadi kalau dia tak tepat, bermaksud berkemungkinan besar dia punya pelaporan cukai itu pun pelaporan pendapatan yang menyebabkan dia punya cukai itu pun tak tinggilah, ataupun tak mengikut accurate kadar yang tepat, tak accurate. Jadi untuk mengelakkan apa-apa yang berlaku in the future lah, macam kami datang kan, jadi seelok-eloknya, bukan seelok-eloknya, ialah kewajipan untuk melaporkan pendapatan yang tepat. Okay. Ya, maksudnya dia kena combine, betul. Dia gaji cikgu, dia buat Grab, dia ada buka kedai runcit juga, and then ujung minggu dia buat affiliate TikTok. Betul. Dia kena combine semua income tu menjadi satu. Tapi ada satu, baru kita dapat income betul. Faham? Ada aku cuba nak susun ayat, nak bagi senang capture. Kalau dia punya pendapatan tu tak menentu,
contoh sebelum ni tak melepasi kena bayar cukai lah. Kemudian ada satu kali tu je yang terlepas. Bukan terlepas, maksudnya kena bayar cukai. Macam mana nak declare? Okey, itu sebab tu kita kena tengok dia punya pendapatan tu dalam tempoh setahun. Macam bonus juga, mungkin kita punya gaji ni pun, kita punya income yang kita terima daripada majikan, kalau tengok basic pun mungkin tak kena cukai lagi, tapi mungkin ada satu bulan tu kita terima bonus. Dan disebabkan bonus itulah menyebabkan kita punya pendapatan tu layak dikenakan cukai. Sama juga konsep dia dengan perniagaan. Sekiranya ada sebulan tu je dia punya income letup-letup, lepas tu dah rendah dah. Tapi disebabkan income dia pada bulan tersebut saja menyebabkan dia punya income adalah melebihi pendapatan yang layak dikenakan cukai. Jadi dia kena make sure lah pendapatan tu dia lapor dengan tepat, so that kita boleh buat pengiraan cukai tu dengan tepat. Walaupun sebulan saja dia punya pendapatan tu betul-betul tinggi yang layak dikenakan cukai. Faham, dia diwajibkan. Betul. Pelaporan pendapatan tu adalah wajib. Macam kalau ikutkan analogi saya discuss dengan Hafiz tadi tu, cerita macam kalau Islam ni solat 5 waktu lah. Solat 5 waktu tu adalah wajib, tetapi takkanlah ada ustaz ataupun tok imam akan berdiri sebelah kita tiap-tiap kali kita nak solat. Itu adalah kita punya macam kita kira tanggungjawab sendiri. Tanggungjawab satu lagi iman kita lah. Iman di dada kita macam mana tu untuk kita melaksanakan solat tersebut. Sama juga dengan pelaporan pendapatan, kita tahu itu adalah wajib. Tetapi dari segi pelaporan itu adalah tanggungjawab pembayar cukai itu sendiri. Kena make sure dia kena gather, dia kena kumpulkan semua pendapatan-pendapatan yang dia ada tu ke dalam satu borang nyata, yang kita panggil borang nyata lah, untuk dilaporkan pendapatan tersebut. Kalau setakat sekarang memang ada orang yang buat macam tu. Maksudnya ramai. Walaupun ramai. Betul. Untuk survive sekarang ramai yang buat. Betul. 3-4 kerja. Betul, kan. Tapi sebab dunia ni semakin mencabar. Sebab lagi-lagi kalau kita duduk kat KL ni kan, kadang-kadang kita panggil kita ni sebagai miskin bandar. Jadi kalau kita nak keluar daripada kategori miskin bandar tu, nak menampung keluarga tu ataupun nak hidup lebih senang, mungkin keluarga ataupun parents kepada family tu akan cuba untuk bekerja lebih daripada satu pekerjaan untuk lebih hidup lebih selesa. So kalau kata satu bulan tu dia kena bayar cukai, dia kena declare satu bulan tu atas satu borang je lah Bukan. Borang cukai dia hantar setahun sekali. Okay. Setahun sekali saja. Maksudnya the whole income yang diterima dalam tahun tersebut. Kita panggil tahun taksiran lah. Contoh sekarang kita pada tahun 2025. Sekarang kita di tahun 2025. So kita sekarang the latest tahun yang kita declare adalah 2024. Yang kita receive dari 1st Januari sampai end of December 2024. 2024 akan dideclare pada tahun 2025 lah borang tu akan dibuka. Waktu dah submit tu bila? Kita akan kita buka first March. 1st March untuk tarikh pembukaan e-filing. 1st March 25 kena submit 2025 untuk borang 2024. Kenapa dia ada gap? Sebab kita nak prepare lah. Majikan nak kena prepare dia punya penyata income. Kalau penyata yang bekerja government ni kita panggil EC form. Pekerja-pekerja kerajaan ni nak dapatkan income statement setahun punya, minta dekat majikan EC form, borang EC. Kalau pekerja swasta EA form. Minta kepada majikan EA form. So dia dah buat summary berapa income yang kita terima dalam tahun tersebut. Sama juga kalau kita ada dua majikan. Dia pun menarik juga. Dua majikan. Dia ada contoh, majikan. Dia bekerja dua majikan contoh? Bulan 1 sampai 5 dia kerja company A. Okay, dah 1 tahun. And then bulan 6 sampai bulan 12 company B. So pun dia kena combine. Kena combine income tu. Apa saja income pada tahun tersebut. Walaupun company, contoh dia kira company A sampai A bulan 1 sampai 5 tak ada PCB, tak ada potongan cukai. 6 sampai 12 ada potongan cukai. Okay. So dia ingat company A tak kena cukai, company B je yang kena. Salah. Kan kita sebut tadi sepanjang tahun. Combine. Bila combine dia akan dapatlah berapa julat pendapatan dia tu yang membolehkan dia pengiraan yang tepat lah. Akan dikira oleh sistem lah. Sekarang ni semua sistem yang kira automatic. Dia hanya isi saja. Ada certain pun kalau majikan isi ataupun submit sebelum tak silap saya bulan Februari, benda tu akan ada pra-isi, which means taxpayer tu dia log in saja dekat MyTax, kita punya pelaporan cukai melalui MyTax. Log in saja MyTax, pergi kat bahagian e-filing, dia akan nampak butiran tu dah ada dah dekat situ. Dia hanya perlu semak saja
Kenapa perlu semak? Takut salah isi lah. Takut majikan salah isi satu lagi mungkin dia ada borang EA ataupun isi daripada majikan lain. Jadi dia kena combine kedua-duanya. Sebab kita mungkin akan masukkan butiran yang daripada majikan terakhir saja. Jadi dia kena combinekan kedua-duanya lah. Sekiranya dah ada praisi di situ. Kalau tak ada, kenalah combinekan dua-dua, ataupun kalau ada satu saja, isi satu saja berdasarkan borang yang diterima daripada majikan. Kenapa orang takut dengan SDN Okey. Dia soalan panas ni kot. Panas. Kenapa? Biasanya kalau before aku masuk aku takut kan. Okey, aku tanya kau balik. Okay. Kalau kau bawa kereta, kenapa kau takut polis? Kenapa kau takut roadblock? Sebenarnya kalau kita selamat, leceh nak melayan polis lah. Kalau kata takut, maybe road tag belum bayar ke apa, takut kita saman. See, you got the answer already. Kau tak bayar road tag, kau tak pakai tali pinggang, kau pakai kereta curi, kau bawa dadah. Orang yang takut adalah orang yang buat salah je. Betul. Kalau aku tak ada masalah apa-apa dengan kereta aku tak bawa dadah, aku tak buat benda haram, benda-benda terlarang dengan undang-undang, road tag aku hidup, insurans aku hidup, tali pinggang pakai, semua dalam keadaan baik, aku tak takut menempuh roadblock. Tapi even nak cepat melepasi roadblock. Tapi orang yang takut mesti orang salah. Betul. Itu jawapan dia. Tapi macam Syakir cakap tadi lah, sebab dia akan ada proses tu. Kalau yang tak takut tu mungkin kena melalui satu proses di mana dia kena cari balik semua dokumen-dokumen dia kena provide semua ke LHDN, sudah kita kena buat simakan. Tak semestinya kita pilih file taxpayer bersalah. Kita dapat simakan saja. Betul. Dan lagi satu, kenapa orang takut? Dia adalah disebabkan oleh dimomok-momokkan oleh masyarakat. Pernah kau tengok macam influencer-influencer tayang Lambo, tayang Ferrari, ada yang komen, jangan nanti LHDN pantau. LHDN tengok posting ni, lembaga memerhati. Kau tahu ke tak yang komen tu penerima SARA? Yang komen tu lembaga is watching. Yang komen lembaga is watching, lembaga hasil sedang memerhati, yang komen tu penerima SARA. Baru je pakai semalam dekat Maiden. Iya, kau bayangkan, aku orang geram betul orang macam ni. Kau tahu tak, kalau orang tu lari cukai, kau mungkin tak dapat SARA. Betul. Ataupun portion tu mungkin dikecilkan. Sebab orang-orang inilah yang menyumbang cukai. Kita tak salah. Kau nak tayang Lambo, kau nak tayang Ferrari, kau nak tayang LV, Gucci yang kau pakai-pakai lah. Sebab kau dah kerja siang malam kot. Kalau kau kerja sendiri, takkanlah kau nak pakai baju compang-camping. Takkan kau nak pakai Azia je sebab kau dah bekerja siang malam. Mesti you nak reward yourself kan. Betul. Tidak menjadi masalah untuk you reward yourself. You nak flex ke, even you nak parking Lambo you depan office lembaga hasil pun tak ada masalah. Kita okey je, asal you park dekat tempat yang betul lah kan. Yang penting selepas korang melaksanakan tanggungjawab korang, for those yang Muslim, you dah bayar zakat pendapatan, zakat ternakan, zakat harta, zakat emas, semua yang ada. Dan for those Malaysian, regardless of you Malay ke Chinese ke Indian ke apa kan, you dah bayar cukai pendapatan, Muslim dah bayar cukai pendapatan, dah bayar zakat, semua kewajipan you dah buat, then you nak bawa Lambo you flex sekeliling bangunan lembaga hasil pun tak masalah. Tak ada siapa pun nak tangkap you. Betul. Yang menjadi masalah bila you flex, at the same time you tak buat tanggungjawab you. Betul. You mengaut keuntungan yang besar di negara ini, hasil kemakmuran, hasil keamanan, hasil kebebasan untuk you bergerak, berbisnes dan sebagainya, yang disumbang oleh setiap orang di Malaysia ini, and then you seorang-seorang nak lari cukai. Aku pun kena bayar cukai kot. Betul. Takkan aku boleh sedap-sedap je tengok, kau boleh flex kereta kau tak bayar cukai. Betul. Kau rasa kau puas hati tak? Kau bayar cukai, aku tak bayar cukai, aku flex kereta mewah, mesti kau rasa bengang. Betul tak? So stop komen lembaga is watching, lembaga memerhati. Yes, memang kita memerhatikan korang supaya dapat korang terima SARA setiap tahun. Korang dapat terima BRIM setiap tahun. Boleh belian susu beras anak bini dekat rumah. Tiba nak marah Aku marah tau benda-benda macam ni. Dia mudah untuk kita monitor taxpayer yang makan gaji. Sebab ada tanggungjawab atas majikan tu, potong PCB. Tapi untuk individu-individu yang menjalankan perniagaan ni, itu a bit rumit. Sebab itu adalah tanggungjawab sendiri. Jadi tadi nak flex apa semua tu, bayangkan macam Hafiz cakap tadi lah, dia nak flex tapi yang potong gaji kita, dia yang dapat mewah semua. Jadi sakit hati tu ada. Dia bukan sakit hati, dia lebih kepada keadilan lah. Tak adil lah. Kalau orang bayar, dan kita kena bayar lah as per yang kita sepatutnya buat. Betul. Sebab nikmat tu kita nikmat bersama. Betul. Kalau tak diri sendiri pun mak ayah kat kampung dapat SARA. Itu adalah hasil sumbangan orang yang pakai Lambo, orang yang pakai LV, Gucci. Biarlah dia nak tayang pun.
Kalau aku kaya pun aku nak tayang. Tapi apakan daya, aku papakan dana juga. Belum kaya. Belum. Belum. Penerima sara kan. Okay, next. Belum aku mengamuk lagi. Rasa panjang tu tapi tak, dia mention mak ayah tak tahan tu. Bagi kau rasa kan, mak ayah kau nak dapat sarai. Sebenarnya apa yang kau halang tu, itulah hasil yang mak ayah kau kampung nikmati. Kan? Mak ayah kau kat kampung bantuan kebajikan, guna duit sara, beli beras. Kau nak bagi 50 sebulan pun berkiat lihat. Ni kau pergi pula bagi tu orang. Jangan flag lembaga asing memerhati. Lembaga is watching. Memang kita watching pun. Aku cuba nak mendalami point dan komen tu lah. Kalau kata dia komen macam tu, so influencer tu tengok, dia akan cuba cari jalan lagi lah untuk nak lari pecukai. Maybe sebenarnya ide mencari jalan, ataupun sebenarnya kita mewujudkan satu budaya yang mengajak orang buat benda tak betul. Betul, dia nak lari daripada cukai. You tengah mengajar orang-orang yang selayaknya membayar cukai untuk tidak melaksanakan tanggungjawab dia membayar cukai. Sedangkan you tahu you adalah golongan yang menerima manfaat cukai. Betul. You just imagine orang-orang yang cukai besar ni tak bayar. Income negara kurang. You rasa kerajaan mampu tak nak buat sara? Nak bagi bantuan-bantuan apa yang ada? Tak mampu. Tak boleh. Sebab macam aku mention earlier, income salah satu sumbangan pendapatan negara yang terbesar adalah cukai pendapatan. Betul. Itu kita kena bear in mind. That's why kita stop lah the culture mengajak orang buat benda tak betul, mengajak orang lari cukai. Sebab at the end of the year, bukan kau saja yang akan terkesan, mak ayah kau kat kampung, anak-anak kau yang sekolah kerajaan, engkau yang menggunakan public transport pun akan terkesan. Betul. Satu soalan tu dia jawapan dia panjang. Ya, betul. Panjang. Sebab akal dia orang ni panjang juga nak lari cukai. Betul. Dia kalau kita go part. Dia kalau tak ingat mak bapak terima sara pun, mungkin kalau kita pergi ke klinik kerajaan. Klinik kerajaan kita bayar RM1 atau berapa pun? RM5. RM1 je. RM1 je kan? Aku pergi. Jadi benda tu sangatlah rendah nak dibandingkan dengan negara-negara luar. Walaupun kita terima rawatan yang macam bermacam-macam ubat yang kita terima, tapi kita bayar RM1 saja. Sebab benda tu subsidi yang telah diberikan oleh pihak kerajaan sangat tinggi. Subsidi tu duit daripada mana? Salah satu daripada kita punya cukai pendapatan lah. Jadi kena ingatlah benda tu. Walaupun sekarang tak merasa, tak sakit lagi, tak tua lagi. Jadi mungkin waktu tua nanti baru kita nak merasa nak pergi klinik kerajaan. Waktu tu barulah rasa terkesan. Mungkin waktu tu duit dah tak cukup, mungkin kena bayar RM50 sekali masuk. Ya, aku pergi dua-dua tau. Cuci gigi klinik kerajaan dekat kampung, RM1 je. Aku try kat klinik swasta, 120 babe. 120. Kau nak cuci gigi 120. Kau nak beli Colgate pun berkira. yang baru kahwin share dengan wife kan? Baru kahwin pun share dengan wife. Ini kau nak ajak orang lari cukai. Stop it. Aku baru lepas operate telinga. Aku dah check kos aku kalau operate dekat telinga, tampal gegenang telinga. Gegenang telinga aku. Cik, kau dengar tak ni perbincangan ni, kau dengar? Dengar. Alhamdulillah. Dah operate. Alhamdulillah. Risau bergegar tak ya? Okey. Tak ada, semua okey. Alhamdulillah. Risau tu dah api dah tinggi. Dah mengamuk dah member. Operate hari tu bulan Ogos ke September. Alamak dah lupa dah. Pergi check kos dia dekat swasta lebih kurang paling murah RM13,000. Alhamdulillah pergi kat Putrajaya RM58. See? Dia macam benda tu kita tak guna selalu, jadi tak nampak kesan dia. Bila kita nak guna baru kita nampak rasa tu lah. Rasa sakit tu. Dia sakit telinga satu, sakit nak bayar satu. Betul. Dan cerita telinga tu lah menyebabkan aku nak sangat untuk kita menjayakan episod ni lah. Soalan seterusnya, transaksi berlaku secara online. Macam mana LHDN dapat detect? Transaksi online ni kita kena faham itu adalah salah satu cara ataupun platform barulah online, macam contohnya online shopping apa semua. Kalau kita tengok benda tu sangatlah in trend sekarang ni. Banyak orang buat affiliates ataupun banyak orang buat Shopee Live, TikTok Live untuk jual barang-barang. Sometimes barang-barang ataupun produk-produk tu bukan produk dia je. Dia hanya orang yang menjual, stok bukan kat dia pun. Jadi dia hanya terima consider dia punya income tu without holding those products. Jadi dia dapatkan profit yang sangat maksimum lah. Jadi daripada situ kita ada cara lah untuk kita detect transaction tu. Salah satunya adalah melalui kita punya mata-mata. Mata-mata kita tu banyak kat luar. Kita ada jabatan yang bawa perisikan. Kita tengok transaction ataupun kita tengok lah, mungkin live tu ada, kita join live tu, kita nampak dah berapa banyak transaction yang ada tu. Banyak orang beli produk ini dah habis. Jadi kita boleh tengok, assume. Kita boleh buat assumption. Satu lagi lifestyle. Macam Afiq cakap tadi, dia belinya LV, dia belinya
posh, dia belinya segala bentuk kenderaan ataupun apa nama dia, aset-aset mewah kan. Jadi yang itu pun kita akan dapatlah tengok macam mana lifestyle dia, macam mana dia punya pembelian aset-aset tersebut. Jadi daripada situ kita boleh tengok timbang tara, ataupun kita ada satu teknik iaitu kita kira sebagai, kita panggil sebagai mintas. Mintas tu adalah satu teknik untuk kita tengok ataupun kenal pasti net worth seseorang tu. Kalau dia punya net worth tu lebih tinggi daripada pendapatan dia, jadi bermaksud apa yang dia lakukan tu salah lah. Jadi kita kena ambil kira lah. Betul, kita kena ambil kira apa yang kita kira sebagai net worth tu sebagai pendapatan dia, dan daripada situ kita akan buat pengiraan cukai. Itu salah satu teknik dia. Ataupun teknik yang kedua, kita ada apa nama dia, cara yang kedua yang kita sekarang ni tengah hangat diperkatakan ni, invoice lah, ataupun my invoice. Ya betul. Yes. Kalau invoice ni kita kalau ikutkan Shopee apa semuanya dah dibuat secara satu platform, which is Shopee sendiri ataupun TikTok sendiri yang akan uruskan dia punya invoice tu ataupun my invoice tu. Jadi daripada situ kita boleh tengok setiap transaction yang berlaku antara penjual dengan pembeli, dan daripada situ juga kita boleh tahu berapa banyak dia jual setiap bulan. Jadi daripada jualan itu kita boleh buat anggarkan pendapatan dia untuk setiap jualan yang dia buat secara atas talian. So jangan direct keluar report. Itu kita boleh ni lah liaise dengan pihak Shopee ataupun pihak apalah, sebab daripada situ, sebab kalau laporan tu ada, bermaksud kita boleh trace lah, maksudnya macam tu. So for those golongan-golongan yang buat pembelian tunai dengan harapan agar tak dapat di-trace, betul, tak boleh. Okay, tak boleh, sebab apa-apa aset yang you beli, lembaga asal kita bekerjasama dengan pelbagai agensi. Betul. Pelbagai agensi untuk kita mewujudkan kemakmuran dalam cukai. Ni bahasa dia, mewujudkan kemakmuran dalam cukai ni. So apa-apa aset pembelian kita ada record. Betul. Kau beli kereta rumah cash, kita ada record. Kau beli kereta cash, ada record. Betul. So kita akan buat mintas lah. Borang tak pernah hantar pun. Borang cukai tak pernah hantar. Pakai Porsche, rumah beli cash, kereta beli cash. Fishy tak? Of course lah. Mesti sangat borang tak pernah hantar. Borang pun tak pernah hantar. Ni belum cerita yang hantar borang tapi declare income sentiasa tak kena cukai. Maksudnya gaji sebulan 2,500 pakai Porsche. Rumah market value 2 juta. Bercuti setiap tahun. Memang tak make sense lah semua benda tu. So itulah petanda ataupun kita bagi petunjuk. So jangan ingat ada yang cakap dengan aku macam aku nak beli cash lah semua ni supaya lembaga asal tak boleh. Sebab kena pegang pada peribahasa kita orang Melayu, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. So jangan dah terhantuk baru nak tengadah. Macam tu. Kalau kata dia cash out pun, contoh kalau aku nak cash out duit dan aku nak pergi beli Porsche itu di register atas nama aku sendiri. So nak duit tu dimasuk atas nama aku juga lah kan. Ya betul. So zaman dah maju. Semaju mana pun korang berfikir untuk melarikan cukai pendapatan, sebegitu maju jugalah kita untuk trace pelarian cukai. Betul. Kita bergerak sendiri. Kita cuba sedaya upaya. Dia potong balik. Setina selalu berkata. Dia macam mana kita pun manusia juga. Macam mana kita tahu orang luar nak lari, kita yang dalam election kita bayar cukai juga. Kita pun mungkin nak fikir juga apa yang orang fikir tu, kita dah fikir dulu dah. Jadi kita akan cuba juga untuk create ataupun dapatkan kerjasama. Tapi yang lebih terduduk adalah yang lari tau. Betul. Sebab you just imagine dia dah larikan cukai tu dalam erti kata tadilah kan, Nasrul, tak lapor tak apa kan. 10 tahun. You bayangkan berapa cukai dia yang terkumpul. Dan kalau kita audit, duit semua dah habis belanja dah. Beli kereta, beli barang, belanja, bercuti semua. Dapat satu amount yang dia kena lunaskan cukai dia. Dari 10 tahun ke belakang sampai sekarang. Itulah jadi naik mahkamah, kena sita, blacklist, tak boleh keluar negara, muflis. Itu tahap-tahap yang besar. Jangan terperanjat kalau ini memang berlaku. Dan sentiasa meningkat. Betul. So itu satu lagi penalti. Memang tak boleh. Dia tak lapor tu satu, dia lari amount cukai tu satu, prinsipal tu satu lagi penalti. Penalti kalau dia punya ni contohnya 10 juta dia lari. Kalau minimum penalti kita kenakan 15%. 15% daripada 10 juta tu berapa? Sakit dah. 15% daripada RM1. Gigih. Sakit sangat. Jadi kalau dia punya cukai tinggi, 15% daripada nilai besar. Jadi dia punya sakit tu macam tak terperi lah. Kita panggil tak terperi. dia. Enjoy 10 tahun sebelum ni. Betul. Bisnes ada nak bayar. Betul. Dia satu lagi isu sebab sometimes kan kita ni dalam bisnes kita tahu dia punya flow dia. Ada sunrise, ada sunset. Jadi bila sunrise tu kita memang bermewah-mewahan. Tapi tiba-tiba kita punya downturn, bisnes kita dah going down, dah nak go through sunset.
Waktu tu kita punya income dah tak banyak. Waktu tu jugalah baru LHDN nak terjah. Jadi duit dah tak ada dah ni. LHDN cukai 10 tahun lepas, 7 tahun lepas, 5 tahun lepas still kita nak juga. Jadi kat situ dia sakit dia, duit dah tak ada. Cukai kena bayar. Jadi kat situ dia punya kesakitan dia sampai ke mana tu. Tapi ujung tetaplah LHDN tak ada hati budi. LHDN tak ada peri kemanusiaan. 10 tahun habis tu engkau 10 tahun tak ada hati budi, orang lain semua bayar, aku setiap bulan kena potong, saya tak ada bayar, kau tak fikir pula hati budi aku. Yelah. Yang menyumbang kan. So kenalah cerita dia. Kena bayarlah juga. Itulah kita kata keadilan bersama. Betul. What you give you get back. Aku cuba letakkan diri aku dekat that situation, what happened which is benda tu sangat reality. Benda tu happens macam bukan almost every day, tapi memang most of the cases kadang-kadang memang pelarian cukai tu memang ada, and dia kena pun memang sangat tinggi sampai dia pun tak mampu, tercedok, kita panggil tercedok nak bayar. Ada data statistik boleh kita share dalam episod ni, berapa peratus rakyat Malaysia yang ada masalah tu? Benda tu PNC sikit. PNC lah. PNC lah. Tapi apa kita boleh katakan ada. Tapi kita tak cakap yang semua rakyat Malaysia ni lari cukai lah. Nanti orang kata memang yang baik ada, yang memang simpan dokumen dengan baik. Saya pernah rasa majoriti baik. Majoriti baik. Betul lah. Kita nak cari yang kecil-kecil, tapi sebab kecil-kecilnya takut nanti lama-lama jadi barah. Jadi benda-benda minimum ni, sometimes yang minimum ni dia punya tanggungan cukai dia tinggi. Daripada kita yang kecil, yang ramai ni, kita bayar cukai tak setinggi mana nak compare kan dengan orang yang kecil-kecil yang lari ni. Sebab dia tahu dia punya pendapatan besar, and dia tahu dia boleh lari, jadi dia menggunakan peluang tu untuk lari pada ketika ini. Lupalah nak bagi tahu kes ada seorang penyampai radio tu, dia berkongsi cerita yang dia ada masalah teks untuk pembayaran sebelum ni. Tapi dengan Nas tahu pasal cerita tu, dan kalau boleh dapat input daripada cerita tu, sebenarnya apa yang berlaku? Saya tak tahu. Tapi dari segi sekatan perjalanan dia. Lepas sekatan perjalanan dia yang baru ni yang okey. Hanif dari Fly FM. Sebab aku berani sebut nama dia pun. Okey, kalau sekatan perjalanan ni dia macam antara tindakan yang tinggi dah kita ambil. Bermaksud sebelum sampai sekatan tu kita dah bagi reminder. Kita dah minta, kadang-kadang dia orang ni ignore satu, purposely ignore. Satu lagi mungkin dia pun ada tax agent yang lama yang dia tak update dengan kita, tax agent dia, which is kita pun berurusan ataupun menghantar pemakluman kepada tax agent lama dia. Jadi tax agent lama dah tak dibayar, jadi dia pun tak bodoh lah. Satu lagi mungkin dia tak ada tax agent, tetapi dia tak update dia punya alamat email, dia punya nombor telefon, yang membuatkan kita untuk urusan rasmi kita, surat semua tu nak sampai ke dia tu memang tak sampai. Jadi dia ada beritahu yang dia tak update alamat rumah. Yes. Ini banyak juga berlaku, sebab saya dulu pernah duduk di contact center. So every day kita receive call daripada taxpayers lah. Okay, antaranya memang itulah, saya tak terima pun surat, saya terima cik, puan dulu alamat ni tak ada, itulah mak rumah sewa, itu alamat rumah mak. Tanggungjawab kita lah update, tak nak salah kita lah. Kita mesti akan hantar ke alamat official yang kita letakkan, sebab takut orang fikir scammer. Sebab sekarang terlalu banyak scammer, even by call dan sebagainya kan. Kadang-kadang ada surat ni macam agak mirip dengan surat lembaga hasil sampai kan. So that's why kita kena menggunakan alamat yang betul yang didaftarkan, so that those alang-alang dah tanya ni, kalau ada update nombor phone, perubahan nombor phone, email, alamat, kindly update secepatnya dengan lembaga hasil. Betul, setiap kali ada ubah je update terus. Sebab kebanyakan lah kesilapan, bukan kesilapan, dia ingatkan macam benda tu memudahkan dia, tetapi end up dia macam merumitkan dia. Dia suka menggunakan alamat premis perniagaan ataupun alamat office dia sebagai alamat surat menyurat dia. Jadi kalau dia resign daripada company tu, company lama dapat. Jadi macam benda tu susah. Ada. Sama juga email pun menggunakan alamat rasmi email office. Jadi at office.com.my. Jadi bila dia keluar daripada company tu, dia tak ada access. Dia tak ada access, ataupun alamat email tu pun dah invalid dah. Jadi agak sukar untuk diterima apa-apa pemakluman daripada pihak kami sendirilah, LHDN sendiri. Sebab kita tak ada nak buat terus segala tindakan drastik lah kita panggil kan. Jadi kita akan cuba untuk liaise ataupun negotiate ataupun maklumkan dulu kepada taxpayer sebelum kita ambil sesuatu tindakan tu. Faham. Andai kata aku berada di tempat tu, ada masalah 10 tahun tak bayar cukai dan dikenakan penalti, ada bayar denda yang dikenakan, prosedur dia macam mana? Maksudnya
ada CDN dapat tangkap. Okay, starting from now you kena bayar scan. Maksudnya ada perbincangan ke, ada pembayaran ansurannya boleh dibincang ke, macam mana? Ini nak keluar terus ke ataupun tak nak keluar? Dia ada dua. Dia nak keluar terus ke? Keluar apa? Maksudnya keluar negara. Luar negara. Ini nak macam kes Hanif tu, dia nak keluar negara, dia nak ke Singapura kan. Okay. Ataupun Syakir pun cerita ni, dia you are still in Malaysia, you are not going to leave the country. Masa tu. Sebab dia dua senario yang berbeza. Sebab kalau contohnya, kalau nak keluar negara, mestilah dia nak immediate effect, immediate action. Kalau dia nak keluar on the spot, sekurang-kurangnya dia kena selesaikan 20% ansuran daripada tunggakan cukai dia, baru kita bagi pelepasan sementara. Cari 20% at that time. Surprisingly, kebanyakan dia orang mampu bayar. Betul. 20% tu? Boleh. Ada yang bayar full. Suddenly? Ya, betul. Meaning that Boleh pula. few hours atau few minutes lah before dia fly, dia mampu untuk bayar. Maksudnya memang wujud rakyat Malaysia yang purposely tak nak. Oh, kes tu memang ada? Ada banyak. Setiap hari. That's why dia boleh lepas pergi. You just imagine you nak pergi jelajah Europe, then you tak nak pergi semata-mata sebab dia turunkan cukai, bayarlah, you ada je sebenarnya. Dan sebenarnya dia mampu. Betul. Tapi untuk kes Hanif tu, kalau aku dia tak pergi kan, sebab dia kata tunggakan dia tak pergi. Kita tak sebut Hanif tau, saya sebut in general. Betul. Ada yang mampu bayar. Betul. In fact ada yang mampu bayar full, ada yang mampu bayar half. Betul. Sebab kita berpegang kepada for example lah kan, orang-orang tu nak keluar negara leisure, nak berjalan dengan family. Takkanlah tiba-tiba aku seorang je kat sini yang family aku pergi kan, mestilah aku nak ikut sekali. Dan dia ada duit tu, sebab dia nak keluar tu pun atas urusan bercuti, bukannya urusan bisnes. Jadi kalau nak keluar pun duitnya ada untuk keluar negara, mesti dia ada duit juga untuk bayar cukai. Dan balik kepada soalan yang tadi, kalau kita dah sampai satu tahap yang kita kena tindakan apa-apalah audit dan sebagainya, kita masih ada ruang untuk kita berbincang. Sebab bila mana kita dah diaudit, maksud ada spesifik pegawai yang telah pun memegang kes audit kita lah buat semakan. So kita boleh hubungi dia untuk buat perbincangan, untuk kita boleh cari balik dokumen. Contohlah, aku audit kau, aku cakap, okay Syakir, aku tengok kau ni ada claim beli phone, aku tarik balik. Okay, so kau cakap, saya ada bukti saya beli phone, bagi saya ruang untuk saya dapatkan resit semula. Bila mana kau berjaya membuktikan benda tu memang wujud, transaksi tu wujud, pembelian tu wujud, menerusi resit dan juga rekod transaksi yang betul dan legit, kita boleh benarkan, tak ada masalah. Dan kalaupun benda tu tak ada, tapi kau nak minta ansuran, boleh dengan orang kata budi bicara. Betul. Pegawai-pegawai yang akan membuat penilaian lah. Ada buat ansuran, ada yang bayar lump sum terus. Tak ada masalah sebab masih ada bincang. Dia bukan macam sakaratul maut kita. Bila kita nak meninggal, roh kita dah ditarik daripada nyawa, tertutup pintu tarubat kita. Antara syurga dan neraka saja tempat kita. Betul. Kita macam matilah. Kalau Muslim kan, pintu taubat ditutup bila nyawa kita dah sampai di mana? Nanti cari balik. Itu persoalan nak tinggalkan kepada podcaster kita. So kalau di lembaga hasil, kau dah nyawa kau dah ditarik pun, dah dibawa ke audit pun, kau ada ruang lagi untuk buat rayuan. Kalau rayuan tak mampu, rayuan untuk taksiran boleh, ataupun rayuan untuk membayar secara ansuran pun boleh. Betul. So jangan terus kita menggelupur, buat posting sana sini. Sebenarnya kita nak kongsi sikit lah. Netizen ni kan suka share semua dekat Facebook. Sebenarnya bila kau share kau kena audit, kau dah buka pekung di dada, menunjukkan kau memang bermasalah dalam kau punya cukai. Kenapa kau nak buat posting-posting? Maksud tak? Kalau kau tak kena audit, maksudnya kalau kau kena audit, maksudnya kau bermasalah. So gunalah laluan yang betul dulu. Call, tanya, minta, kemuka dokumen kalau benda tu memang ada. Dan kalau memang tak ada atau memang kau tipu, kau minta lah rayuan. Saya tak mampu nak bayar lump sum, saya nak buat ansuran. So kita akan bagilah ansuran sedemikian, 6 bulan ke, setahun ke, depends kepada status pencukaian dia lah. Betul. Dia kena provide proof lah, dia punya bulanan punya ni berapa, belanja dia berapa. Sebab kita ni sangat berhati murni. Kita lembaga, orang kata lembaga ni menakutkan, tapi sebenarnya kita ni macam boleh terima sebab kita nak make sure dibayar ni. Jadi kita takkan buatkan dia punya kehidupan terjejas.
Jadi apa yang dia belanja dia take into consideration, take into account. Jadi berapa balance yang dia boleh bayar setiap bulan. Jadi kita akan tengoklah, kita akan buat pengiraan berapa bulan dia boleh bayar. Mungkin 12 bulan, mungkin 24 bulan, 36 bulan. Jadi daripada situ kita buat calculation untuk dia dapat buat bayaran berdasarkan jadual ansuran yang kita keluarkan. Semua tu LHDN yang kirakan, dan dia beritahu, okay Syakir, you need to pay this amount monthly, macam tu. Yes. Permohonan dihantar. For example, you kata I boleh bayar 2,000 sebulan. Tapi you have to provide your proof lah, belanja berapa. Dalam bentuk jadual saja. Dia bukanlah nak tengok berapa bayar bank statement apa, tak adalah. Dalam bentuk jadual tak boleh berapa. lah, saya mampu bayar RM2 je sebulan. Boleh lah. Kalau macam tu berasas lah. Kalau macam tu saya nak apply luar negara ni. Kalau macam tu mungkin aku dah meninggal pun dia punya asuran tak habis lagi. Dia meninggal dulu kan. 100 tahun. Tetap dua-dua meninggal. Pergi audit dengan dia pun dah meninggal. Asuran tak selesai lagi. Kita akan tengok juga kemampuan dia. Betul. Dia punya ansuran tu ikut asas lah. Kita tak ada bagi spesifik macam boleh ansur serendah banyak ni, tak ada. Dia bukan Aeon Credit. Betul. Berkenaan dengan tax agent, mereka ni kira third party lah kira kan. Dia tolong uruskan Betul. Tax agent adalah third party. Boleh kasih sikit Okey, tax agent tu adalah third party yang menguruskan segala aktiviti percukaian taxpayer lah. Kebanyakannya yang ambil tax agent ni adalah businesses, company ataupun individu yang ada perniagaan macam Hafiz cakap tadi tu. Dia ada business side income ke, ataupun memang dia income ada income yang besar. Jadi dia tak boleh nak manage sendiri, ataupun dia tak boleh nak check balik segala receipt yang dia ada, segala transaction yang dia ada. Dia lantik third party untuk uruskan segala aktiviti bisnes dia, dan daripada aktiviti bisnes dia tu dia boleh nilah buat pengiraan pendapatan dan pengiraan cukai. Sebab apa? Sebab kalau dia buat bisnes, sudah tentu belanja-belanja yang dia ada ataupun belanja-belanja yang related kepada bisnes dia tu pun kita benarkan untuk tolakan. Jadi bukanlah dia punya pendapatan kasar tu memang kita ambil straight away dapat dia punya pengiraan cukai, tak. Kita benarkan penolakan belanja-belanja yang dibuat atas businesses, atas bisnes yang dibuat tu. Macam contohnya dia sewa satu premis. Jadi belanja sewa premis tu kita benarkan, belanja electricity kita benarkan, whatever lah. Mungkin dibuat daripada rumah saja, kita benarkan mungkin bill electricity, dia buka aircon one space. Jadi dia kena provide kita dengan dia punya pengiraan. Mungkin contohnya dia buat satu space kat sini saja. Mungkin rumah dia 2 tingkat kan. Mungkin dia hanya guna satu bilik saja. Jadi dia kena mungkin buat pengiraan by square feet ke. Satu bilik tu berapa. Jadi daripada dia punya bulanan bill tu, kita boleh tarik keluar berapa belanja untuk bilik tu sahaja. Kalau dalam tu ada toilet, bil air sekali lah. Kalau tak ada, mungkin tak adalah bil air kat situ. Mungkin bil electricity sahaja yang digunakan. Aircon ke, charging ke, whatsoever semua kat situ. Dimasukkan dalam pelepasan belanja untuk bisnes dia tu yang digunakan. Betul. Jadi daripada situ dia punya tax agent akan uruskan kesemuanya. Jadi sebenarnya tax agent ni pun orang-orang ataupun syarikat-syarikat yang perlu melalui lantikan daripada pihak LHDN. Dia bukannya sesiapa saja yang you nak appoint. Kawan-kawan ke? Bukan. Kalau kawan-kawan itu bukanlah yang authorized lah, bermaksud. Bukan authorized juga. Betul. Kalau authorized ni adalah tax agent yang dilantik berlesen yang dilantik melalui LHDN sendiri. Diorang kena attend interview dengan pihak LHDN, dan pihak LHDN melalui MOF akan keluarkan satu nombor ejen cukai. Nombor ejen cukai itu adalah untuk individu tersebut. Jadi sekiranya individu tersebut adalah partner dalam firm tu ke, ataupun one of the director of the firm tu, jadi dia adalah orang yang diberikan hak ataupun mandat untuk menguruskan taxpayer tersebut. Sebab kita tak boleh fikirlah satu march ke hantar borang, tak boleh fikir. Betul. Yang penting semua tax agent buat kan. Faham. Jadi yang pening-pening pasal dokumen semua tax agent lah. Kalau dia ada banyak sangat invoices semua tax agent yang kena pening kepala lah. Sebab dah bayar banyak tu. Dia dah bayar tax agent banyak. Jadi tax agent lah yang pening kepala untuk dia. Aku ingatkan just ada a company yang dia declare sebagai tax agent agency ke apa, dia pergi je by company, aku boleh kirakan tax kau, hire aku. Tak boleh. Dia kena ni lah. Dia pun kena proofkan. under LSDN. Betul lah. Authorized. Betul lah. Faham? Sebelum kita nak pergi kepada rebate, aku baru teringat macam aku nak summarizekan erti kata mudah supaya kita dapat cut satu klip untuk orang yang bekerja cikgu tadi lah. At the same time dia jual aiskrim. Kalau kata kerja cikgu dia kena sampai 3,111 Okey, lebih kurang plus minus. Plus minus.
selepas ditolak KBSP. caruman lah. 3733. Pelepasan 4,000. Pelepasan 4,000. Apa maksud pelepasan? Maksudnya dos yang bekerja makan gaji ni, kita tolak KBSP bulan-bulan. Okay. So kita bagi pelepasan cukai up to 4,000. Ni kerja setahun. makan gaji saja kan? Belum masuk aiskrim tadi tu. Belum. Faham, okey. So maksudnya untuk mengurangkan kadar cukai dia lah, bahasa mudah dia. So sampai dia boleh bebas sampai Contohnya kalau 4,000. dia carum 10,000 KBSP dia, kita up to 4,000. Kita ada kolom dalam tu nanti. Kalau dia kata setahun tu KBSP dia bayar 2,000 je. So tak 2,000 je lah. Dia tak dapat lah maksimum 4,000. Ada isu juga, ada sometimes orang ingat 4,000 maksimum, tak taram 4,000. Tak boleh. Nanti kan kita datang juga. Ya, 4,000 tu adalah maksimum tau. Maksudnya kalau lebih rendah, kalau lebih rendah kau kena letak amount yang rendah. Declare the actual lah. Betul. Actual. Betul. So dalam borang pelepasan cukai tu dia akan bagi tahu maksimum berapa. Maksimum tu bermaksud bila mana perbelanjaan kau equal tu atau melebihi. Okay, aku dah faham. Sebab aku terfikir kan macam tu tadi. So bukanlah kau claim semua benda. Faham. Contohnya kau beli smartphone contohnya kita bagi pelepasan sebanyak 2,500. Kau beli phone 500 je. Kau janganlah klik 2,500. Nanti kita minta receipt, cek beli phone ni 500 je, bukan 2,500. So kena audit lagi. So senang kata apa-apa actual perbelanjaan yang kita buat. Kalau more than the amount yang kita letakkan, then you can claim up to maximum figure yang kita letak lah. Faham. Okay, tadi dia kerja cikgu masuk dia punya aiskrim. Okay, macam mana pengiraan maksimum pula? Adakah sampai 311 juga? Okay, so itu 311 tu nanti nak menentukan dia macam kena PCB dan sebagainya kan. Okay. So untuk yang bisnes ni Nasrul, dia akan, bila mana kita buat bisnes, apa sahaja income bisnes yang kau buat tu kena declare. Betul. Itu kita advice kita sebab dia adalah bisnes. So nanti dia kena combine dengan income dia yang gaji cikgu tu lah. Betul lah. Jadi maksudnya walaupun tadi saya cakap kan, walaupun sekecil mana pun dia punya side income tu, dia kena declare. Sebab mungkin dia punya pendapatan daripada bekerja sebagai cikgu tu dah hujung-hujung nak kena cukai dah. Jadi bila tambah sikit, mungkin tambah RM15, tak layak dia kenakan cukai. Daripada jual aiskrim tadi. Daripada jual aiskrim tu. Dia apa namanya, pendapatan tu sebulan je. Lepas tu dia tak jual lah. Tapi RM15 tu menjadi punca kepada dia punya income tu melebihi threshold yang layak dia kenakan cukai. Jadi dia kenalah declare include sekali dengan pendapatan perniagaan tu. Sebab kalau tak, dia tersalah lapor. Lebih kat sini kita nak ajak semua taxpayer, yang mana bukan kita nak mengajar untuk semua orang lari ataupun salah lapor pendapatan. Kita nak semua orang be true to themselves jugalah sebenarnya. Sebab bila dia orang laporkan semuanya ataupun dia laporkan apa-apa pendapatan dia, doesn't mean that pendapatan tu atau pendapatan yang dia terima tu layak dia kenakan cukai. Mungkin macam Hafiz cakap tadi, mungkin dia layak dapat refund lagi sebenarnya daripada dia punya declaration tu. Jadi dia masukkan, dia campurkan je semua. Kita dah benarkan je tadi, kalau apa-apa related kepada bisnes, kita benarkan, tolak segala belanja-belanja dia tu, masukkan bersih saja, campurkan dengan pendapatan dia punya penggajian. Jadi daripada amount tersebut dapat lagi tolak pelepasan yang layak, dan lepas tu baru kita dapat pendapatan bercukai lah. Daripada pendapatan bercukai tu baru kita tengok dia punya julat pendapatan pengiraan cukai tu sama ada layak ataupun tidak, sama ada amount tersebut bercukai ataupun tidak. Kalau bercukai, tolak lagi dengan PCB yang telah ditolak oleh majikan pada tahun sebelum tu, sepanjang tahun 2024. Macam Hafiz bagi example tadi tu, kalau dia punya PCB tu tinggi, dapat refund. Jadi kita letak satu penanda RS contoh macam gaji dia 3,000, dia akan kenakan 3,111, kemudian dicampur bisnes aiskrim, kita letak satu benchmark contoh 3,500. Dia tak ada spesifik. Macam Hafiz cakap tadi lah, kita tak boleh nak bagi one specific finite amount. Sebab macam aku dengan Hafiz tak sama. Aku mungkin ada family, Hafiz tak ada family. Bergantung pada betul. Tapi dia untuk pengenaan cukai tu dia ada julat income dia. Julat dia. Dia ada julat income dia banyak. So kalau kita share kat sini, tapi cara kau nak dapatkan kalau pergi masuk kat ini website. So kita tak boleh bagi semua, kita nak kau buat kerja juga. Cara nak dapatkan info, pergi kat website kita www.hasil.jobvidinvoice. Semua kita dah sumbat dalam tu. Cari julat income berapa? Cikgu bagi homework. Cikgu bagi homework. Kalau share sampai ke Isyak pun. Kau tak cari orang malas nak cari.
Jemput minum dulu. Tak tahu dah sejam lah. Okay, next question. Next question. Masuk pasal rebate. Boleh? Macam mana arti kata rebate ni sebenarnya untuk mudah nak faham? Rebate dan claim yang ramai orang tak tahu. Okay, ramai yang tak tahu bahawa kita sebenarnya boleh mengurangkan kadar cukai pendapatan kita dengan perbelanjaan yang kita buat. Okay, untuk mengurangkan kadar cukai. Okay, cara dia mudah. Kalau kita nak tahu, first kita nak pergi apa inisiatif rebate ni akan diumumkan dalam belanjawan lah. Pembentangan belanjawan, kerajaan akan umumkan rebate ni dibagi kan kadar-kadar pelepasan. Contoh, bila kita individu, kita automatik dapat 9,000 dah untuk diri sendiri pelepasan. I'm not mistaken, 9,000. Kita dah dapat dah automatik 9,000 untuk mengurangkan kadar cukai. Dia bukan ditolak direct dari cukai, tapi dia adalah calculation dia yang bahasa mudahnya semua sistem akan kirakan lah. Cuma banyak pelepasan-pelepasan yang sometimes kita rasa macam ini dapat. Contohnya apa? Nasrul? Contohnya tadi ni lah. Kalau rawatan kesuburan, kita borak tadi kan sebelum ni. For those yang buat rawatan kesuburan, contoh IVF, kos dia contohnya 15,000, 10,000 kita dapat pelepasan cukai daripada kita bayar. Tapi make sure korang simpan resit lah, rekod transaksi, jangan cakap mulut je. Mesti ada. Lepas tu apa, kalau ada anak OKU, kita dapat extra pelepasan. Vaccination. And then apa lagi? Vaksinasi. Apa lagi? Hantar anak ke taska. Tapi make sure taska yang berdaftar. Bukan taska yang macam kau hantar penjaga orang sebelah, saya buat servis jaga anak, kalau awak kerja saya hantar dekat awak. Tak boleh. Maksud dia mesti yang berdaftar dengan JKM. Betul. Bajikan Masyarakat. Maksud apa-apa taska yang legal lah. Betul. Yang legal. Dan apa lagi peralatan sukan, anda gaya hidup kan. You beli apa peralatan sukan contohnya, Nasrul? Bola, kayu hoki. Sekarang ni apa? Pedal untuk ni, apa nama dia? Pickleball. Kasut sukan tak boleh. Sebab kau boleh main bola kaki ayam. Tak ada. Macam mana nak differentiate barang yang maksudnya boleh peralatan sukan untuk kau main sukan tu. Peralatan sukan itself. Kau nak main bola, tak ada bola, kau nak sepak apa? Kita menggunakan term peralatan dan pakaian. Peralatan pakaian sukan. Okay? Kalau peralatan dibenarkan, pakaian tidak dibenarkan. Kalau kasut tu kita pakai, kita sarung. Jadi kita tak benarkan benda tu. Boleh tak aku simplifikan lagi mudah perbezaan keperluan dan kemahuan? Tak juga. Sebab keperluan dia mungkin bola RM5, tapi kehendak dia nak bola RM200. Okay. Faham. Dan dua-dua tu membawa benda yang sama. Peralatan sukan. Faham? Okay? Tapi kita bahasa mudahnya, sukan itu boleh dijalankan dengan peralatan itu. Faham? Okay. And then apa lagi kita boleh kongsikan dalam ni yang banyak orang tak tahu? Bahan bacaan. You beli surat khabar, boleh. Betul. Beli surat khabar, you beli majalah, you beli novel. Even kalau belikan buku-buku rujukan untuk anak. Buku rujukan untuk anak. SPM apa semua kan. Banyak buku rujukan kita belikan. Buku latihan apa semua. Jadi semua tu boleh include. Apa lagi kita boleh share lagi? Beli handphone, beli tablet, beli laptop. Semua boleh. Yang penting kau simpan resit. Dan perbelanjaan itu dibuat pada tahun taksiran tersebut lah. Contohnya kalau kau beli tahun 2023, kau mesti claim untuk tahun taksiran 2023 yang kita declare pada tahun 2024. So sama juga kalau kau beli tahun lepas bulan 6 2024, kau declare lah untuk tahun taksiran 2024. Dan ini akan mengurangkan kadar-kadar cukai. That's why yang macam aku sebut earlier dalam kita punya podcast tadi, orang dapat refund kan. Dia dah ni kita fokus on makan gaji lah kan. Kau dah bayar anggaran cukai sebanyak RM500, okay, yang dikira tanpa mengambil kira pelepasan. Pelepasan itu hanya boleh dituntut bila mana kita hantar borang. Kita klik dalam tu apa yang kita buat belanja. So boleh jadi tak ada pun cukai langsung dikenakan. Langsung tak ada cukai. So kita dapat refund RM500. Refund. Kita tak panggil tu sebagai rebate. Salah tu. Ada orang gunakan bahasa dapat claim, dapat rebate. Saya rasa term tu macam kurang tepat. Kalau di pihak LHDN sendiri kita ada dua gitu. Kita panggil relief ataupun rebate. Sebab rebate tu ada satu lagi. Rebate yang lain. Dos yang Muslim kau bayar zakat, kita dapat totally penolakan. Yang penting simpanlah zakat fitrah ke, zakat emas, zakat ternakan, semua kena simpan. Rekod transaksi bayaran zakat tu. Semua mesti dengan Kalaupun kita buat perbelanjaan itu betul, tapi kita tak simpan sebarang rekod,
tak boleh. Kita minta maaf. Sebab kalau ada link dengan agensi-agensi berkaitan, tak apa. Macam contohnya zakat mungkin kita link dengan lembaga zakat Selangor, saya tak silap. Jadi lembaga zakat tu sendiri akan bagi provide information tu sendiri. Jadi dia akan auto ada information tu. Satu lagi mungkin SSPN memang auto ada amount tu tersebut dekat situ. Tetapi untuk bahagian-bahagian lain yang tak tahu tak tahu berapa amount total dia, macam contohnya beli buku, kita pun tak tahu berapa total beli buku anak kan. Jadi dia sendiri yang ada resit-resit tu, jadi kena simpan. Jadi aku nak tambah sikit lah kan. Kadang-kadang orang fikir resit-resit tu nak kena simpan dah lah. Bukan tahun depan LHDN audit, 7 tahun ke datang, 5 tahun akan datang baru LHDN audit, waktu tu carbon pun dah hilang kan. Jadi satu misconception orang tu adalah di pihak kita tak request, bukan keperluan ataupun kewajipan physical receipt. Boleh je scan, boleh je simpan dalam soft copy. Nanti siapkan satu folder teks LHDN tahun-tahun sekian. Jadi kalau kita call, kita minta dokumen, bagi terus. Tapi jangan terperanjat tau, orang lama kan yang memang patuh betul-betul, dia datang buat file tau. Kalau kena buat file, betul. Semua tu ada. Dia photostat itu yang bagus. Betul. Macam itulah claim A4 dia tampal. Betul. Dia ada specific file dia untuk tahun ni, ini semua receipt yang dia buat. Itu memang orang-orang yang bagus lah. Tu mungkin old school sikit punya style, tapi yang kita dah maju ni, kau boleh je scan by phone, kau ambil gambar pun dah boleh dah, tak ada masalah untuk kau scan kau punya perbelanjaan tu. Even sekarang kita ada rekod transaksi bank, kita bayar online pun boleh juga untuk dijadikan sebagai bahan tu, mungkin pembayaran. Invoice tu mungkin membantu juga, receipt pun dah tak perlu dah. Mungkin itu akan ke hadapan lah, tahun-tahun akan datang. Kira geng-geng TikTok apa semua tu dah selamat lah, dia orang ada e-invoice kan. Okay, bercerita pasal e-invoice ni alang-alang boleh e-invoice ni sebenarnya kita nak memudahkan. Macam kita lupa nak share tadi, dalam Akta Cukai Pendapatan 1967 kita menetapkan tanggungjawab bayar cukai adalah untuk menyimpan rekod transaksi perbelanjaan kita punya perusahaan percukaian ni 7 tahun tau. 7 tahun kau kena simpan. Anak dah darjah 1 mungkin baru kita audit balik. Itu memang ada dalam Akta Cukai, undang-undang. Okay. Jadi untuk memudahkan urusan orang yang hilang resit dan sebagainya kan, kita buat e-invoice. E-invoice ni jangan salah faham, bukan satu cukai baru, tapi ia adalah metod untuk membantu orang-orang menyimpan rekod transaksi secara online. Okey, cara dia adalah bila kita buat pembelian kan dekat kedai, kita cakap saya nak e-invoice. Dia akan keluarkan invoice bayaran secara online, akan masuk dekat kita punya email dan masuk dekat kita punya sistem cukai automatically. So nanti kau tak perlu nak geledah lagi, automatic, kau tak payah nak scan. Itu salah satu cara lah untuk kita mengurangkan ketirisan dan mengurangkan kepayahan. Aku dah pernah try. Aku pergi, ada satu barang Apple aku beli, dan minta e-invoice, dapat, dia hantar. Okey, dan invoice sekarang kita dah masuk ke fasa 3. Fasa pertama kita bermula pada 1 Ogos 2024 tahun lepas, untuk company yang turnover 100 million and above. So company 100 million above, dia dah mandatory buat e-invoice untuk perekodan transaksi. Sebenarnya yang membuat e-invoice ni adalah penjual. Kita mandatory kepada penjual, tetapi benefit dia kepada penjual dan pembeli. Sebab penjual, contohnya kau jual, kau buat freelance kan, kau tak ada rekod transaksi yang teratur. Bila kita audit, alamak saya lupa lah cik, in job saya yang lepas saya bayar berapa. So bila kau buat e-invoice, rekod tu terus ada secara online. So kau tak perlu kira, kenalah kira, but then rekod tu ada. So untuk pembeli pula, rekod jual beli dia untuk dia claim pelepasan cukai individu dia nanti dah ada siap-siap dalam email yang akan di-emailkan oleh invoice. So sekarang kita dah berada di fasa yang ketiga, dan kita akan menghafiri fasa keempat pada bulan pada 1 Januari ni. Okay, 1 Januari 2026 untuk company yang turnover 1 to 5 million. Next nak tanya pasal future plan, tapi you dah share tadi yang tu dah kan? Boleh. Ada future plan untuk LHDN untuk memudahkan anak muda. As at now, itulah kita punya platform e-invoice yang memang sedang kita rancakkan serancaknya. Untuk memudahkan bukan saja anak muda, tetapi semua untuk di luar sana juga. Tapi boleh dikatakan anak muda juga, sebab macam kau cakap, sekarang anak muda dah banyak leka, dan macam Nasrul share, banyak anak muda buat perniagaan online. Kan, dan dalam keadaan dia tak tahu, tak aware pun pasal cukai dan sebagainya. So indirectly kalau dia menggunakan e-invoice tu, by the time dia kena audit ke apa, dia adalah rekod
rekod transaksi jualan dia itulah. Itu memang yang tengah kita gerakkan secara agresif sekarang lah. Betul. Untuk merakyatkan e-invoice ni. Saya suka ayat tu. Merakyatkan e-invoice. Terus lupa ayat aku. Apa? I think that's all for our episode. InsyaAllah kalau ada apa-apa lagi, kita roger lagi. Boleh? Boleh. Sebagai penutup, kita nak tarik advice daripada Hafiz dengan Nas untuk rakyat Malaysia yang gagal, malas ataupun terlepas untuk nak bayar cukai. Apa yang nasihat untuk orang mudah faham? Boleh. Aku mulalah sebab kalau Hafiz ni macam dah dia punya climax sangat kan. Dia takut down pula dia punya ni. Bahasa kunci yang aku takut. Kalau nasihat aku sebenarnya dia lebih kepada anak-anak muda lah. Sebab kita nak groom anak-anak muda ni sebenarnya biarlah dia tahu tanggungjawab tu satu. Tanggungjawab secondly is dia kena lapor pendapatan no matter what source of the income. As long as the income is you generate is in Malaysia, that means that is the income that you have to declare ataupun you have to report in Malaysia. Jadi waimah pendapatan tu lesser than dia punya threshold pun laporlah. Sebab itu adalah salah satu cara pendidikan juga. Sebab after you have cecah umur 18 tahun macam Hafiz maklumkan tadi, kita dah taxpayer tu dah ada nombor cukai. Jadi boleh praktis buka musim e-filing tu, boleh buka macam join the group lah kan. Tak nak FOMO kan. Orang-orang isi tax filing tak nak FOMO, kita isi juga walaupun tak ada pendapatan, walaupun tengah study lagi. Jadi kita buka, jadi kita tahu dekat mana part-part yang kena isi, apa yang perlu diisi. Jadi kita cana. Jadi bila dah time kita untuk report pendapatan sebab kita dah ada income, kalau first year, second year mungkin lah kan kita bekerja di sektor industri ataupun dengan majikan with average income. Jadi mungkin tahun pertama, tahun kedua tu bukan tahun yang crucial untuk dia lapor pendapatan. Sebab mungkin pendapatan dia pun di bawah kita punya threshold. Tapi buat je, tak ada masalah pun. Tapi janganlah tersalah declare nanti tiba-tiba tertambah satu lagi kosong kat belakang tu, daripada 10,000 setahun jadi 100,000 setahun, mungkin tak pasal-pasal kena pula income kan. Jadi kena cukai. Jadi belajarlah daripada situ. Kalau salah pun mungkin kena datang mohon pindaan. Sebab macam lupa nak cakap tadi, sebab kalau kita salah declare pun kita takkan terus penalize. Kita bukan orang-orang yang finalize orang lah. Jadi kalau selagi kita belum audit tu, boleh datang come forward, bagi tahu saya tersalah, lapor, nak mohon buat pindaan. Kalau kita tak buat semakan lagi, tak ada penalti. Jangan risau. Tapi kalau kita dah start tiba-tiba, saya salah lapor, waktu tu memang kena lah. Kita dah start buat semakan, baru tiba-tiba waktu tu juga dandan kata saya salah kan. Jadi waktu tu dah kena lah. Dah start kena penalti. Tapi kalau sebelum lagi salah lapor, boleh datang come forward, bagi tahu saya nak buat pindaan, kita akan benarkan pindaan tersebut tanpa sebarang penalti. Yang kedua, untuk anak-anak muda juga, kena make sure you punya money management tu sangat penting lah. Sebab daripada situ kita boleh tahu how many income you macam mana. Contohnya ada duit tu, bagi sikit kat parents, dapat keberkatan, simpan sikit untuk investment, masuk dalam fund ke apa semua, simpan ataupun invest sikit kepada insurance untuk you punya future. And then ada apa lagi, mungkin nak buat leisure, boleh guna untuk leisure. Tapi daripada situ juga you know how much you earn for a month. Kalau tak, you simply guna je, you tak tahu pun sebenarnya income you tu layak kena cukai ke, tak layak kena cukai ke. Tahu-tahu duit tu dah habis. Jadi bila duit tu dah habis, baru ada isu. Sebab end up you punya income tu sebenarnya memang above kita punya threshold, dan memang layak dikenakan cukai, tapi duit dah habis dah. Dah tak ada dah, especially untuk individu-individu yang ekonomi gig ni lah. Tak ada PCB, tak ada apa. Jadi majikan pun tak ada kad apa-apa. Jadi tiba-tiba duit dapat sekelepuk, memang enjoy duit tu, pergi overseas ke, beli barang-barang branded ke apa semua. Tiba-tiba duit dah habis. Memang waktu tu lah kita nak lari kan. Sebab memang duit dah tak ada, nak bayar ansuran ke apa ke, dah tak boleh dah. Jadi sebabkan itu one of the reasons why anak-anak muda lah cuba untuk lari daripada declare yang sepatutnya ataupun yang sebenarnya. Jadi itu daripada saya lah. Kena make sure money management tu sangat penting untuk semua. Tiba-tiba jadi ni pula kan, macam financial punya advisor. Bila financial advisor. Ada sikit. Okay, kalau saya simple saja. Kita bila dilahirkan di dunia ni, memang kita dilahirkan bersama dengan tanggungjawab. Okay,
Sebagai manusia yang beragama, kita bertanggungjawab pada agama kita. Yang Muslim wajib sembahyang, ada do and don'ts yang diberikan, ada dosa pahalanya. Kita pergi negara orang pun ada do and don'ts yang perlu kita ikut. So same goes to kita sebagai rakyat Malaysia, ada kewajipan yang kita perlu laksanakan, iaitu salah satunya adalah untuk melaporkan pendapatan. Saya tak cakap bayar cukai, melaporkan pendapatan. Betul. Melaporkan pendapatan doesn't mean you have to pay the tax. Selagi mana amount tu tak mencapai tahap yang boleh dicukaikan, then you tak perlu bayar apa-apa. So kepada anak muda pula, macam yang Nasrul cakap, bila dapat gaji yang pertama, jangan sibuk nak beli phone baru, iPhone 17, nak pakai hash, nak pakai BM, nak pakai itu ini, kan end up kau apa-apa dana, kau beli kereta bukannya kau fikir bayar bulanan, maintenance semua, end up kau terlupa perkara-perkara kewajipan yang kau perlu buat untuk nafkah mak ayah kat kampung dan sebagainya. Dan ingatlah, apa yang kita sumbangkan hari ini kepada pembayar cukai yang selalu mungkin merungut, rasa resah kena bayar cukai, itulah sebenarnya satu kesyukuran mak dan ayah kita di kampung. Kalau bukan mak ayah kita, mungkin makcik pakcik kita, mungkin atuk nenek kita yang menikmati pelbagai kemudahan, sara, bantuan yang kita sebutkan tadi. Inilah hasil yang mereka nikmati. Kalau kita rasa kita sumbang banyak, ada orang lain yang lagi banyak cukai dia, kan? Itu untuk kita, untuk generasi kita. You ibaratkan hari ini anak kau sekolah kebangsaan, berapa ramai, berapa ribu, puluh ribu anak-anak yang pergi sekolah kerajaan, sekolah kebangsaan ni, semua itu hasil sumbangan rakyat Malaysia yang membayar cukai pendapatan. So kalau kita mewujudkan satu budaya untuk pelarian cukai, kita menggalakkan orang melarikan cukai dan sebagainya, imagine masa depan kita, anak-anak kita yang sedang menikmati segala kemudahan yang ada, di manakah mereka nanti? Adakah kita dah bersedia untuk hantar mereka ke swasta sepenuhnya? Adakah rawatan gigi kita yang RM1 kita dapat di klinik kesihatan biasa, kita mampu nak bayar RM90 untuk satu kepala, RM100 untuk hanya membuang karang gigi? Kalau rasa tak mampu, bayar teks, lapor cukai pendapatan, kalau ada bayar. Dan kepada anda yang mungkin tahu orang-orang yang melarikan cukai, kita ada platform untuk anda melaporkan. Betul. Pelarian cukai. E-pelarian cukai, masuk dekat kita punya website, boleh buat pelaporan. Kalau kita nampak kawan-kawan kita memang terang-terangan melarikan cukai ataupun bisnes dan sebagainya, laporkan di situ. Identiti pelapor dirahsiakan, dan at least ada satu langkah yang kita buat untuk mewujudkan keadilan kepada kita semua. Betul. Aku bayar, kau pun kena bayar. Sebab kau nikmati dan aku pun berhak untuk nikmati. So, jadilah pembayar cukai yang bertanggungjawab kerana anda lah wira negara. Instead of comment LHDN is watching, baik lapor dekat e-pelarian. Ya, daripada kau komen LHDN is watching, baik kau tulis bayar cukai. Kau juga dapat manfaat dia. Dah, tu je cerita dia. Duit Sarah pun dah habis. Sarah dah dapat lah yang baru nanti. Aku baru pakai semalam. Aku baru pakai semalam. That's all. Thank you so much. Such a big honor actually. Kalau korang nak tengok video-video yang lain, aku ada tinggalkan playlist kat atas ni. See you guys next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Terima kasih.